keuangan diri, keluarga kepada lebih baik. Kalau ada satu pelaburan yang dividennya melebihi 15% setahun, seeloknya kita jangan join kalau tak nak tersontuk. Kalau ada satu pelaburan masuk 1,000 dapat 100,000, masuk 100,000 dapat 1 juta, bukan kita orang pertama tuan-puan, tetapi bank negara yang mempunyai modal yang kukuh. Jadi saya nak cerita dekat sini kepada tuan-puan, hidup tak ada jalan pintas. Orang yang berjaya buat benda betul dengan sabar, insya-Allah. Jadi walaupun kita bermula dengan modal yang kecil, 100, insya-Allah kita juga boleh berjaya. Kita juga dapat ubah keuangan diri, keluarga kepada lebih baik. Sebab asas membina keuangan yang kukuh tertulis dalam buku keuangan. Kita kena mula menyimpan. Tak kisah walaupun RM10 sebulan, tak kisah walaupun RM20 sebulan, tak kisah walaupun serendah 100 sebulan. Itu asas membina keuangan yang kukuh. Jadi yang belum ada lagi akaun emas melalui syarikat Publigo yang nak saya bantu nak mula menabung emas dengan cara yang betul, dengan ilmu, saya bantu sebaik mungkin. Cuma kena ada nombor ahli, orang keberapa simpan emas kena buka dulu akaun emas. Percuma sahaja, tak payah bayar.